Selepas tidak guna, dia punya pertumbuhan ada terbantu sedikit lah. Terutama dia punya daun pun dia tidak sehat, pucuk muda pun dia tidak keluar macam tu. Nama saya Hisam, kebun terletak di Kampung Paho. Nama kebun kami panggil sini Pegun. Lepas itu tanaman ada musangking, blackthorn, dilapan, sama avocado. Lepas itu apalagi ya, pisang manggis pun ada. Lepas itu buah tara pun ada, langsat pun ada. Keseluruhan pokok saya sini mungkin mencecah dalam 150 pokok. Bermacam-macam jenis pokok lah. Pokok durian yang tempatan ada, yang lokal panggil sukang ada juga. Satu pokok di sana tapi nanti akan dirawat. Sebelah sana pun ada, sebelah bawah sana pun ada lagi. Nanti kita usahakan untuk buat rawatan dengan dolomite dulu lah. Penggunaan dolomite sebelah kebun di bawah kira-kira 1 tahun yang lepas lah. Jadi dia berbeza lah. Kalau dulu dia pengguna dolomite tiap bulan lah saya buat begitu kan. Lepas itu selepas tidak guna, dia punya pertumbuhan ada terbantu sedikit lah. Terutama dia punya daun pun dia tidak sehat. Jadi mau pucuk muda pun dia tidak keluar macam tu. Jadi mungkin selepas ni atas sarangan Kayong mungkin guna dolomite balik. pH tanah tadi kita cek kawasan sini 3.8. Jadi yang kita mau 6 ke atas begitu. Insya Allah nanti selepas nih Kayong datang balik kita cek macam mana perubahan dia.